Pada one day saya terima hakikat yang Barnas tu adalah diri saya lah. Terpaksa terima lah. Sekarang lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pagi. Saya Fadil Rasul ditemani oleh CEO of Urus Orang. Ya, Syarifuddin Zaidan. Dan kita ada tetamu jemputan yang super duper luar biasa, iaitu Abang Nas. Kita tengok Abang Nas ni ada 600,000 follower di TikTok kan. Bukan sahaja TikTokers lah senang cerita. Abang Nas adalah influencer ataupun guru juga di TikTok yang melatih usahawan-usahawan. Terima kasih on behalf of usahawan. Terima kasih Abang Nas kerana mendidik para usahawan di Malaysia untuk ke arah yang lebih maju jaya lah. Siapakah sebenarnya Abang Nas ni? Nama saya Khairul Nazli sebenarnya. Dulu kiranya saya perundi motivasi 2016 dulu. Nama Abang Nas ni bila saya bagi ceramah dekat luar. Kebanyakannya untuk 2016 target market saya lah pelajar sekolah. Saya suruh dia orang panggil saya Abang Nazli. Dia orang panggil saya Abang Nas. Lepas tu bila lama-lama rasa macam satu penghinaan. Bukan penghinaan, macam kali apa Abang Nas. Lepas ke family saya panggil Abang Nas, kawan-kawan saya semua melekat semua. Abang Nas, melekat semua orang. Saya pun rasa macam tak syok, segan tau Abang Nas. Sampailah one day saya terima hakikat yang Abang Nas tu adalah diri saya lah. Terpaksa terima lah. Sekarang lah. Daripada 2016 dah mula mengajar. Tapi siapa Abang Nas daripada kecil? Atau memang dari kecil ni memang suka mengajar terus. Dalam bahasa asramanya mencapap tu. Abang Nas daripada kecil tu memang orang macam tu ke atau macam ni yang boleh menjadikan Abang Nas sekarang ni? Saya tukar ke depan lah. Saya suka orang tengok saya. Tu je. So waktu dekat sekolah dulu MPP lah. Kalau kat MSM Badan Wakil Pelajar lah. Badan Wakil Pelajar yang pernah dapat anugerah Badan Wakil Pelajar terbaik kat Malaysia. Cuma tu kekurangan saya satu yang Cik Tuan Buding tu. Apa dia? Kekurangan saya tak pernah cakap. Saya gagap. Suka mencapak tapi gagap. Tapi gagap.